Pernah tak terfikir kenapa sesetengah negara ada musim bunga, panas, luruh dan sejuk, tapi Malaysia tak pernah alami semua itu? Ramai orang sangka bumi ada 4 musim sebab bumi makin jauh atau makin dekat dengan matahari. Sebenarnya bukan. 4 musim berlaku kerana cara bumi berpusing dan cara cahaya matahari sampai ke permukaannya. Mari kita faham satu-satu. Musim bermaksud perubahan cuaca yang berulang setiap tahun. Perubahan ini melibatkan suhu, panjang waktu siang dan malam serta keadaan angin dan hujan. Negara 4 musim biasanya ada 4 fasa utama. Musim bunga yang sederhana, musim panas yang panas dan panjang, musim luruh bila daun pokok gugur dan musim sejuk yang dingin serta bersalji. Setiap fasa berlaku dalam urutan yang sama setiap tahun. Ia bukan kebetulan, ada sebab saintifik di sebaliknya. Bayangkan bumi seperti gasing yang berpusing. Gasing itu tidak tegak tetapi condong sedikit. Paksi bumi condong kira-kira 23 darjah setengah daripada kedudukan tegak. Ketika bumi berpusing mengelilingi matahari selama setahun, condongan ini menyebabkan bahagian utara dan selatan bumi menerima cahaya matahari yang berbeza pada waktu tertentu. Inilah punca utama terjadinya 4 musim. 5. Apabila bahagian utara bumi condong menghadap matahari, kawasan itu menerima lebih banyak cahaya dan haba. Hari jadi lebih panjang dan cuaca lebih panas. Inilah musim panas bagi negara di hemisfera utara. Pada masa yang sama, bahagian selatan jauh sedikit daripada matahari, jadi cahaya yang diterima kurang dan suhu jadi sejuk. Itu musim sejuk di hemisfera selatan. 6 bulan kemudian, kedudukan bumi berubah. Sekarang selatan pula menghadap matahari, lalu bergilir mengalami musim panas. Sementara itu, hemisfera utara mengalami musim sejuk. Apabila kedudukan matahari mula beralih di antara dua hemisfera ini, berlakulah musim peralihan, iaitu musim bunga dan musim luruh. Negara yang terletak di kawasan sederhana, iaitu antara 23 hingga 66 darjah dari khatulistiwa, akan merasai perubahan cahaya matahari yang ketara sepanjang tahun. Di sinilah 4 musim berlaku dengan jelas. Contohnya Jepun, Korea, China, Eropah dan Amerika Utara. Negara-negara ini kadang-kadang mengalami perbezaan suhu sehingga berpuluh-puluh darjah antara musim panas dan musim sejuk. Semasa musim panas, suhu boleh mencecah 30 hingga 40 darjah. Semasa musim sejuk, boleh jatuh ke bawah sifar dan turunnya salji. Keindahan 4 musim inilah yang selalu kita tengok dalam filem dan gambar pelancongan. Negara yang berhampiran dengan garisan khatulistiwa seperti Malaysia, Indonesia dan Singapura menerima cahaya matahari yang hampir sama sepanjang tahun. Sinaran matahari datang hampir tegak, jadi tenaga haba yang diterima tidak banyak berubah. Suhu kita kekal stabil, biasanya sekitar 25 hingga 33 darjah Celsius. Itu sebab kita tak alami 4 musim yang berbeza. Kita hanya rasa 2 keadaan utama, iaitu panas dan hujan, yang sebenarnya disebabkan oleh sistem monsun. Tapi tentang monsun, kita akan ceritakan dalam video seterusnya. Jadi, kesimpulannya, 4 musim berlaku bukan sebab bumi jauh atau dekat dengan matahari, tapi kerana paksi bumi condong. Bila bumi bergerak mengelilingi matahari, condongan inilah yang buat bahagian utara dan selatan bergilir-gilir menerima lebih atau kurang cahaya. Negara yang jauh dari khatulistiwa mengalami perubahan besar ini. Sebab tu mereka ada 4 musim. Tapi bagi negara di kawasan tropika macam kita, sinaran matahari hampir sama sepanjang tahun. Sebab itu kita tak ada musim sejuk atau luruh daun seperti di luar negara.
Dalam video seterusnya, kita akan bincang tentang musim di Malaysia pula. Bukan musim bunga atau salji, tapi musim monsun yang menentukan bila negara kita panas, hujan atau banjir. Jumpa saya dalam episod seterusnya.